Digimon Generation. So aku memang biasa buka kat Digimon. Biasanya dia akan ada set utama BT dan juga EX. Dia keluarkan set baru sekarang, AD01, Advanced Booster lah. So hari ni kita akan unpack benda ni lah. Minggu ni ada 2 video. Selamat menonton. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama KD dan selamat datang kembali ke channel aku hari ini. So, selamat Hari Raya. Masih lagi bulan Syawal kan. So, selamat Hari Raya, selamat Hari Sabtu. Selamat singgah ke channel aku. Thank you sebab support channel aku. Channel aku baru 35,000 subscribers. Aku target last time nak dapatkan 50,000 tahun ni. Dan aku target sebelum umur aku masuk 40, which is Disember tahun depan, aku nak ada 100,000. So sebenarnya aku jauh lagi tak sampai benda tu. Cuma aku tengah push dekat video shorts. So video shorts aku memang actively buat setiap hari lah. Kalau kau follow channel aku, itu antara konten utama aku sekarang lah kat shorts. Video yang long video ni masih ada seminggu sekali, tapi minggu ni ada 2 video lah. Video Digimon hari ni, esok video Pokemon. So kalau kau belum subscribe, klik butang subscribe. Itu je aku minta sebagai tanda support. Sebab susah nak buat orang klik butang subscribe tu. Orang akan tengok video, orang mungkin akan repeat cari channel kau ke apa. Jadi untuk orang klik subscribe tu sebenarnya susah. So support lah dengan menekan butang subscribe. Okay. So hari ini dalam segmen Main Abah di bawah slot Digimon kat game, kita ada box AD01. Dia Advanced Booster punya box. Di mana box ni adalah yang pertama lah, AD01 Digimon Generation. So generally apa yang aku tak faham lah daripada orang cakap apa semua, dia based on reprint. Dia banyak reprint kad-kad lama yang playable, yang function, dan juga ada sedikit sebanyak kad baru jugalah. So macam kad dia cantik-cantik. Aku sangat suka tengok. Ada Wagreymon, ada Taipei, banyak watak yang aku suka. Sebab dia kalau kau tengok depan ni ada Omegamon, tepi ni dia ada Galenmon ataupun Dukemon, belakang ni ada Imperial Dramon, Fighter Mode kan. So dia banyak Digimon yang aku kenal. So aku sangat excited nak buka lah. Aku beli satu je dan dia keluar last week sebenarnya. Cuma last week aku dah fokus pada Pokemon. So hari ni boleh selit dia lah satu video sebelum esok Pokemon balik kan. Kita akan buat unboxing. Dan aku beli ni semua kat Toys Bar waktu tu. Ini antara set yang orang kata hype jugalah. Untuk player diorang sangat hype. Dan aku dengar stok dia pun tak banyak. So agak tricky dah. Orang jual sekarang dekat Shopee pun dalam 300 kot. Aku rasa mahal dah. Tapi tak apa, kita akan buat packing. Diorang kata setiap box boleh dapat 5 hit kot. Macam 5 hit utama. Sama ada kau dapat 4 gold dengan 1 AA, ataupun kau dapat 4 AA dengan 1 gold. Macam tu lah lebih kurang. Sebab Amir Muhib ada buka. Ni pun Arif Suki, antara content creator Digimon yang aktif, advice benda tu lah. So kita akan buka dan tengok. Hopefully dapat 4 AA lah. Sebab aku rasa 4 AA lagi menarik sebenarnya kau dapat tengok. Dan hopefully dapat Digimon yang aku suka. Agumon, Greymon, Metal Greymon, Wagreymon. So dapat yang ni pun, ataupun mesin Dramon. Aku rasa mesin Dramon tak apa, tapi hopefully dapat yang mana-mana yang best lah. So tak nak bawa lagi. Sekali lagi jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan jom kita buka Advanced Booster AD01 Digimon kat game Digimon Generation. So let's go guys. Oh okay. Okay, sorry suara aku hilang tiba. Okay, so kita ada ni Digimon Generation AD01. Aku sangat teruja sebab dia banyak Digimon lama. So kau kenal Digimon. Aku kat muka aku. Okay. So aku sangat teruja dengan benda tu. Dan bila kau kenal Digimon tu, lagi seronok nak buka. Dan dia kira macam special set. Sebab pack dia tak banyak kan. 10 pack dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pack sahaja. So kita akan buat 12 pack. Tengok kau teka lah nombor pack mana yang paling best daripada 12 pack ni. Kita buat 4, 4, 4, 6 lah. 6 lah. Aku pilih nombor 7. 6, 7. Aku pilih nombor 7 dan nombor 5 lah. Lepas tu pack nombor 6 dengan 5 ada something. Cuba kau komen pack mana ada something. Bug ni semua kau akan jual juga kalau kau beli. So ini dia punya pack, cantik pack dia. Dan dia pack dia lagi tebal dari biasa.
set dia pun tak besar. Oh besar tak, tapi dia punya hit banyak gila. Kalau kau tengok list UT punya list tunjuk dekat list SEC pun banyak lagi print card. Dia punya card punya susunan pun aku tak pasti. Oh yo, memang start terus. Oh rare card lah. Oh dia semua rare lah. Okay, ni memang jual bug pun. Oh yo, Greymon. Ni collect lah. Nak Digimon lama, Guilmon. Oh yo, Impel Dramon. Nice gila siut. Ini bug pun aku jual mahal tu tau guys. Koromon aku nak, sebab aku memang collect line dia. Tapemon. Yang ni memang Tape nama dia, kau tahu tak? Memang Tape. Greymon. Nice. Dia semua yo, SR. Dia cantik ni SR dia. Dia dapat SR pertama dah. Nice gila. Alah parallel ke? Kita dapat parallel ke? Kan bukan Taichi lah tu. Dapat Yamato. Sedih gila. Alah bukan watak yang aku suka. Pack pertama full SR dan juga parallel double hit guys. Lawa. Serius lawa. Omegamon ataupun Omnimon. Yang kita perlu kita parallel lah. First pack. Adakah? Hopefully ini bukan satu parallel je. Hopefully kita dapat yang 4 parallelnya box kan. Cakap lagi. Pack pertama gila, ganas. Sangat ganas sebenarnya pack pertama tu. Ini pack kedua. Dia tebal lah, so macam kelakar nak buka. Selalu kau buka kan Digimon sikit je. Dia ni tiba-tiba banyak pula kat dia. Kita ni Impel Dramon lagi, Fighter Mode. Okay, nak tahu nama dia apa. Kita ada Gojo ke Kakashi River. Ni cepat. Ni zaman aku main game apa lah. Smart ada yang 8 yang tukar ni. Oh dah besar dah. Shine Greymon kan ni. Masih lagi Shine Greymon. Banyak lah kat dia lawa. Semua dan kat dia semua rare. Ada common, uncommon jugalah. Uncommon pun reverse holo lah. Dapat SEC guys. Gold border Taichi. Oh ni gold border. SEC kita. Kau tahu Digimon apa? Quite nice juga. Sebab gold border kita Taichi. Okay, ni kan masuk collection aku. 4 ada Agumon belakang. So ada kemungkinan dapat 4 gold. Aku tak tahu lah. Sekarang ni box pertama kita buka. Awal sangat semua keluar. Lawa tu. Wah. Apa lawa? Ni SEC guys. So kayaknya SR tu setiap pack dapat ikut aku rasa. Sebab tu ada SR yang murah, ada SEC yang sangat murah aku rasa. Okay, let's go. Second pack. Third pack. Kalau aku tanya aku rasa 1 dengan 2 sengit lah. Macam nak tentukan pemenang lah. Macam ni macam semua ada hit. Susah agak lah sebenarnya. Lawa gila cik. Apa nama dia ni? Bukan Duke-mon kan? Ni apa nama dia? Lawa tu. So kira last 2 card terpenting. Ni Taichi kan? Ni Taichi dah besar kan? Ada aku campur dah kat ni dengan card yang aku collect. Taichi dah komik lah. Vmon. X-Vmon sorry. X-Vmon lah. Semat gila. Card ni bug uncommon mahal tau. Sebab semua reverse holo. Cantik weh. Cantik gila weh. Siapa yang collector memang sangat suka lah kad-kad ni. Ni sebelum Impel Dramon kan. Dia ingat lagi nama Digimon bagus jadi. Bangga kau. Dia SEC. Semat gila SEC ni. Omnimon, Omegamon. Kita ada promo. Nice gila. Wow. Nice gila. SEC. So memang setiap box akan ada at least SEC atau SR. Parallel tu tak sure lagi. Nice gila. Promo sekali. Comel promo ni. Okay. Untuk rasa kalau best hit ni lagi power best hit dia. Pack keempat. Ini seronok buka tu. Patutlah mahal. Box 300 lebih tau. Okay, let's go.
tu pergi ke box, aku rekod muka aku kan. Aku tak campurkan sebab yang ni yang kanan bawah ni yang aku nak simpan. Yo, Digimon apa ni? Ni P promo. Tu ada P. Oh, dia beli LM. Okey, LM aku tak buka box dia. Itu macam box promo ke. Semat gila. Imperial Dramon, Dragon Mode. Cantik gila kan. Aku rasa dia antara Digimon yang sangat cool kat sebenarnya. Tak kenal. Agumon. Okay, ni Agumon versi yang lain, tapi aku suka juga. Dia common saja komik. Dapat SR lagi guys. Yang ni SR lain. Yang ni SR lain pula. Belakang ni, cantik gila kad ni. Dia cantik gila kad ni. Tak, dia punya tekstur dan kualiti lukisan cantik gila. Oh, ada versi Agumon tak salah ni. Dia cantik gila. Dia ada 3 SR. Adakah aku terlepas SR lagi tadi? Risau lah aku. Yang macam promo tak kata sangat. Oh, ada SR lagi ya. Ini SR guys. Kena check tau. Dulu kan aku senang tertipu. Macam kad cantik pun sebenarnya adalah rare sahaja. Tapi sekarang kini 3 kad terakhir tu boleh di hit lah sebenarnya. Rare, common, rare. P promo pun ada sesat tadi kan. Dia ada P tadi. Tapemon, common, rare, ni rare. Ni SR juga. Macam mana boleh terselit SR dia macam tu? Guilmon tu SR. Oh, nampak. Kena check betul-betul lah macam tu. Okay, ni sekat box ada SR lah, extra. Dia ada SR, ada SEC. Oh, okay, memang ada. Yang ni SR tadi kan. Tapi ada SR yang macam tekstur dia macam tak ikhlas sangat lah. Yang tak lawa sangat. So setiap box ada 3 hit lebih kurang. Yang ni kan. Tak ingat lah, tapi lebih kurang lah tu. Rasa Peldramon sini saya. Yang gold tak ada SR kot. Tak tengok sebab aku tengok segi full rate dia. Ni pun SR. Ni tu dia SR kat bawah dia guys. Dia kira super rare tak lagu kot. Kalau SEC special rare kot. Dia secret rare. Cek SR ni tekstur dia lain. Cantik. Ini kat baru kot. Aku confuse saya dia. Lawa tu. Tekstur dia cantik. SR dia cantik. Ini pun cantik macam ni. Lawa tu. Promo dia Patamon. Dia Digimon baru ni. Aku lupa nama dia. So generally. Okay. Pack aku Pack aku mesti ada hit. Tengok sikit. Pack AD Fazli. Patutlah dia punya list of SEC tu banyak. Sebab kau boleh dapat ni. Cantik gila weh. Ini cantik gila kat ni. Uncommon ni. Uncommon reverse holo je. Ni Digimon apa siut. Jadi orang jahat betul nampak kan. Dia pasir apa ni Guilmon. Ni Goldmon. Bukan Mega. Dia ada nama dia. Itu Goldmon ke. Ada Vmon. Itu Tamer. Oh, Koromon comel. So kena ambil kat Koromon ni. Nampak ni. Ni macam top-top Digimon ni. Cool gila. Okay. Ni daripada anime aku rasa screenshot ni. Cincot. Dia ada on. Kat ni baru lah. Bila dia tulis AD01. Dia kat baru sebenarnya. Aku lupa tengok tu. AD tu kat baru. Semat gila. Promo. SEC. Cantik gila. Ni kat baru. Ni SEC untuk set ni. AD01. Ni promo 186. Duitmon. Lawa gila siap. Macam mana aku nak jual tu? Nanti aku buat lah. Kena buat post untuk sale lah. Ataupun kalau kau nak beli, DM aku. Dalam video ni akan nampak harga terus kan. So kalau nampak harga tu okey tak, beli tu PM aku senang. Tak payah masa. Yang bug aku akan bagi tu RM2 lah. Kau tengok apa bug dia yang menarik. Aku punya box baru aku punya pack nombor 5 ada SEC daripada set terbaru sendiri AD1. So goal kita masih satu, parallel kita masih lagi satu. Tak tahu lagi apa kita dapat. Adakah kita dapat goal lebih ataupun kita dapat parallel lebih guys. Ni Magnamon nama dia, aku lupa. Aku tak kenal dia tapi aku pernah nampak kad dia selalu. Tu Goldmon kan.
Weh, jahat gila. Ni LM ni kat cantik gila tu. Tapi ada common ni Shine Greymon ke bukan? Aku lupa nama dia yang baru ni kadang. Walaupun dia line Greymon juga, Geo Greymon lain-lain, tapi aku tak well versed sangat tentang dia orang. Promo. Wih, aku punya card tu aku dapat gold border. So kita punya card semua gold border lah guys. Gold border ni reprint most likely, cuma dia versi gold. Tapi yang ni akan bagi kat aku. Tengok, cantik gila tekstur dia. Cantik gila kat dia. Yang tengok holo dia, cantik gila holo dia. Nampak tekstur kat border, dan holo kat artwork tu sendiri. Dia macam bersinar-sinar. Morning sayang, anak aku bangun. Ya sayang, kenapa sayang? Sekejap guys, aku nak dorong anak aku sekejap. Okay, jom. Okay, sorry kembali iklan tadi sekejap. So macam ada yang ada SR, aku macam tak tahu macam nak value dia orang sebenarnya ni. Tapi tak apa, kita pergi pack aku lagi, pack ke-7. 5 dan 7 tim aku kan. So far aku rasa kita akan dapat gold lagi lepas ni. Cuma hopefully dapat gold yang aku collect, so aku happy. Okay, let's go. Aku dah repetitive pasang. Ini starter deck SR. Cantik lah. Starter deck ada, daripada BT ada, daripada LM ada, digabungkan lah sebenarnya. Promo. Comel gila. Menarik siut. Apa ni? Uncommon. AD01, okay, rare saja. Kat baru ni guys. Uyo, cantik gila. BT20. Yang belakang kali kita ada gold lagi. Uyo, SEC gold guys. Kita ada Duke Mon ataupun Galen Mon. Cantik gila siut EX8. Cantik gila ni. Kad cantik. Kad dia cantik lah. Itu yang aku tak nak nafikan. Kad dia sangat cantik. Ya, aku tak tahu kat mana yang baru. Ni baru. Aku tak pernah nampak luar ni. Mungkin sebab aku tak pernah pull. Yang ni SR saja. SR ni aku pernah nampak. PT20 ke quite baru. Yang ni aku pernah pull parallel dia rasanya. Ini versi SEC baru. Gold border. Cantik. Dah sleeve semua kan. Okay. So tim aku pull gold lagi. Betul lah, kita punya box adalah box gold. So kita dapat satu lagi gold sepatutnya. Macam SP parallel yang ghost apa, SP pun tak kisah. Yang tu memang aku tak pernah, Digimon tak sided dengan aku sangat so far. Sepanjang aku buka dah 6 tahun, 5 tahun ya. Sejak day 1 kita ada Agumon lagi. Agumon kita ambil, walaupun Agumon tu bukan Agumon biasa, tapi nama dia Agumon saja, so boleh terima. XVmon, Tamer lagi, Tamer baru kan, X7. Nah, ini Shine Greymon kan, kalau tak silap aku. Tamer lagi. Ni apa dia? Shine Greymon. Apa lagi aku lupa. Ini apa? Tak minat sangat collect. Ada Garumon. Garumon. Bukan ni. Ini where Garumon. Garumon. Ada SR daripada AD1. Wow. Kita ada. Oh, dah ada Agumon. Yang ni aku simpan. Sebab dia ada Agumon comel. Kat cantik. Aku suka kat dia. Kat dia comel. Aku rasa kalau beli kat Shopee boleh jumpa kat single ni. Banyak. Kalau especially kedai yang memang biasa jual single. Okay. Banyak. Nikir hit ni banyak sebenarnya. Tapi yang ni aku tak tahu nikir hit betul kata SR belakang tu. Tengok macam mana harga dia. Aku letak mana konsol logik. So aku rasa 2 kad terakhir saja yang hit saja kot. Aku rasa lah kot. Yang lain tu macam bukan je. Sebabnya semua 2 kan. Dan 3 tak logik rasanya kan. Okay, terusan lagi. Comel gila kat ni. Kat apa promo. Oh yo, ini Geo Greymon kat, tapi dia macam Greymon juga. So aku boleh terima lagi tau dia. Yamato. Pakai Digivice comel.
Terriermon. Agumon. Okey, ni lawak dulu dia. Yang ni reprint tak salah aku. Kau nampak tak ni? Dia komik juga sebab dia give solo. Okey, teruskan lagi. Tak ada yang menarik sangat. Ni pasal macam dapat jahat sangat ni. Ada Growlmon. Ni bukan Growlmon ni, apa nama dia? Lupa lah. Mega Growlmon ke apa ni. Itu SR daripada RB1. Lawa asal ni. Tapi dia tipu tekstur ni. Kita ada yang ni memang reprint juga. Aku rasa artwork yang sama kat sebenarnya. Ini nice. Kita ada Wargreymon sebab dia flat. Kalau SEC textured sebenarnya tau. So, bila dia reprint, kalau yang bukan kad baru, dia flat. Dia tak rasa hollow sangat pun tau. So aku rasa yang tadi 3 belakang ni pun, ini bukan main hit sebenarnya. Ini semua hanyalah bug-bug lah. So aku boleh masukkan balik, aku tak kisah lah diorang. Aku rasa 2 kad terakhir tu yang penting sebenarnya. Sebab 2 kad terakhir tu yang textured selalunya, unless dia adalah SEC parallel, reprint. Macam ni dia flat kan? Dia flat. Aku jual sekali dengan bug lah. Siapa nak beli bug tu, memang bug tu padu lah. Harga dia kalau letak nanti lah di hujung video. Sekali dengan box lah bagi. Aku memang clearkan bug aku sebenarnya. Nak jual bug-bug aku. Teruskan lagi. Ni kat macam reprint lah sini. Ok. Teruskan. Nice gila Gabumon ni. Cantik gila colour dia. Ni reprint kan. BT8 lama ni. 12. Aku lupa nama dia ni. Mon tak? Yelah Digimon memang Mon kan. Teruskan lagi. Tema baru semua. Yo. Nice lah. Kena ambil ni. Ada Digimon juga. Yo. Macam ni textured lah. Kita semua. Ni pun textured lah. Ini tak sangat. Tapi yang ni textured. Waduh. SEC NSR. Aku rasa ni mungkin redesign ke, tak pasti dah. Kadang confuse lah. Reprint ke apa ke, dah tak sure dah. Sebab bila dia reprint, dia letak nama set dia sendiri. So macam digabung dengan promo pula tu. Lagilah confuse tu. Gold lagi pack. Ada satu lagi gold yang tak keluar. Yang gold border guys. Apakah gold border kita? Let's go. Ni lawa shoot. Ni lawa. Jahat gila. Artwork dia. Semak gila. Okay. Yo. Tak dapat Metal Greymon. Adakah Metal Greymon tak wujud dalam set ni? Yo. Apa nama dia ni? Dia ni antara Digimon yang orang suka sebut nama dia. Lupa nama dia. Jahat artwork dia. Dia dapat SR daripada AD. Yo, cantik gila SR ni. Tengok Bromo macam comel tu. SR cantik. SR ni cantik. Pasti Digimon apa? Tapi dia macam by Ultraman kat nampak. So pack terakhir tu adalah gold guys. Gold apa? 3 ke 4? Aku tak ingat lah 3 ke 4 gold. Sorry kalau salah maklumat. Tapi pack terakhir kita ni kalau 4 ternyata ada gold lagi 1 lah. So jom kita tengok generally. Rasa pack yang team yang menang adalah team yang ada sama ada parallel ataupun ada gold lah kot. Ataupun ada SEC baru lah kot. Kalau SEC baru box aku lah. Tak nak kalah kan. Nak juga terlibat dalam kemenangan guys. Agumon lagi. Nice artwork ni. Ni season 3 punya Season 4 Betamon OG. Kita ada common. Ini sangat OG juga ni. Ni kita ambil juga. Set ni banyak parallel tu. Parallel sebab dia banyak sangat cut kan. So dia nak parallel kan dia pun banyak sebenarnya. Common. Yo. SR ni pun mahal dulu. Sekarang dia murah kot rasanya. Ada SEC. Ada BT20. 3 saja gold guys. Sorry guys. Sebabnya hanya ada 3 gold setiap box. Okay, so ini promo besok. Kalau kau tengok kat sini, tim yang menang. So tim yang menang ada kad yang best lah. So rasa ini menang.
Satu ni boleh kata menang. Dua ni pun aku rasa SEC yang dia dapat SEC kan. Aku rasa yang ni pun SEC baru, so boleh menang. Yang ni pun ada gol. Yang ada gol pun boleh kena menang sebenarnya. Yang ni semua bukan tak kau sangat lah. So kalau tanya aku between team 1, team 5, 6 dan 7. Tapi team aku 2 masuk dalam power dia. Macam mana kat gol lagi tu? Oh sorry, 1, 2, 5, 6, 7. Ini yang aku rasa yang menarik lah. Aku rasa mungkin dari segi value lah aku nak compare diorang lah. Tapi menarik lah, aku rasa quite menarik lah. So aku nak beritahu korang semua kat apa yang dapat aku yang hit kot. Promo ni comel dan SEC. Kita asingkan SEC, SR itu SEC tu yang kad baru tak belakang sekali dah kot. SR oh ni kad baru, so dia SR. Kad AD tu kita akan masuk dalam slot baru. Yang reprint tu akan kat depan tu, promo depan, goal belakang juga. Yang lama promo depan, SEC baru akan kat belakang tadi. Promo lagi ni apa? Oh ni SR baru, ni SEC lama. Promo comel semua. Gol tak belakang, gol semua belakang. Dan kita punya main hit kita rasa parallel. Aku tahu lah mana kira main hit ni. Parallel kita tak menarik lah. Itu je aku boleh cakap. Tak mengecewakan sebenarnya. Betul lah. Okay, so let's go to apa hit kita. Okay, aku assume 2 kad terakhir tu adalah hit guys. So buat promo. Ini memang aku masuk collection aku. Ada Wagwemon, nice gila. Kita ada promo biasa. Yang ni pun akan masuk collection aku sebab ada Agumon, comel. Ada Omegamon. Ni semua reprint aku rasa most likely. Yang ni pun akan masuk collection aku, Wagwemon. Ada Omnimon, SEC, BT13, BT18, SEC. Ni SR, sorry SR dah terlepas lah. Yang ni kad baru guys. Okay, ni kad baru pun kau akan dapat 3 SR juga macam biasa. Cuma tak dapat yang aku nak. Bukan 3, 2 je rasa dapat. 2 je SR aku dapat. Yang baru betul. Yang lain 2 SR baru. Dia AD01 baru. Dan ni kita punya SEC, dia ada AD1, which is memang kad baru lah. Nah gila. Dan ini parallel kita. Agak sedih kat sebenarnya. Dan ini goal kad kita. Kita Dukemon, SEC yang gold border, dan Taichi SEC gold ni aku ambil lah untuk collection. Aku sendiri personal collection. So yang lain ni semua aku jual lah. So kalau kau nak beli bug ni pun aku jual semua. Semua bug ni ada SR apa gabung semua kan, aku tak tahu. So kalau tak harga, aku kena study dulu lah. Aku nak kena bagi harga dia logical tak aku juga lah. At least aku boleh cover balik kan. Ni harga dia. Bug tadi, semua bug ni cing, boleh PM aku kalau minat. Yang SR apa R tu pun kalau minat boleh PM aku juga Kalau tak Digimon kat tepi balik. Okay. So hopefully kau enjoy. Jangan lupa tekan subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Kita jumpa lagi dalam next video. Aku nak kena edit video ni sekarang supaya dia boleh keluar hari ni. Assalamualaikum dan selamat hari raya. Tak mau sikit situ pun. Tapi gold border dia macam tak adalah macam special sangat bagi aku lah. Kau rasa nice ke? Adakah box aku win ke tak? SEC tu yang win ke kot? Nampak lah cara texture kan. Cantik kan? Okay lah. Enjoyable lah nak buka. Dia sangat enjoyable nak buka. Yang penting jangan lupa subscribe guys. Jumpa lagi dalam video. Esok ada video Pokemon. So assalamualaikum.